Kata-kata dikongsi pelakon dan penyanyi Bella Astillah di Instagram beberapa jam selepas berangkat ke Tanah Suci untuk mengerjakan umrah menarik perhatian pelayar internet. Menerusi perkongsian itu, Bella menyentuh soal rezeki terindah yang disifatkan bukan datang dalam bentuk wang ringgit. Sebaliknya, faktor lain seperti ketenangan jiwa dan kesucian hati. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Bentuk rezeki yang paling indah bukanlah wang, tetapi ketenangan jiwa, kesihatan tubuh, kesucian hati, doa daripada ibu bapa dan doa daripada seseorang yang menyayangi kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita semua rezeki ini. Insya-Allah. Amin ya Rab luahnya. Bella mengakui menerima banyak mesej daripada kenalan dan peminat mengenai pemergian ke Tanah Suci. Banyak sangat dapat panggilan, mesej langsung dan pesanan daripada keluarga serta teman-teman yang bertanya, kenapa tidak beritahu hendak tunaikan umrah? Sebenarnya sudah lama Bella rancang untuk tunaikan umrah bersama adik. Bella bertanya sahabat Dala Yusof untuk penerbangan. Alhamdulillah Dala beritahu Saudi Arabia hendak bekerjasama. Jadi tarikh ini sudah ditetapkan. Bella anggap ini rezeki kerana dapat pergi ke beberapa tempat di Jeddah dan Riyadh selepas tunaikan umrah. Terima kasih Dalar, katanya.